Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Syamimi binti Arifin daripada SEM 2 Antropologi dengan Dakwah 088640. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan sedikit berkaitan gagasan pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam buku Islam dan Strukturalisme serta kaitannya dengan krisis akhlak dalam masyarakat dan mahasiswa masa kini. Menurut Al-Attas, strukturalisme ni merujuk kepada fahaman yang memisahkan agama daripada kehidupan manusia. Dalam fahaman ini, agama dianggap hanya sebagai perkara peribadi dan tidak seharusnya mempengaruhi urusan sosial, pendidikan, politik dan kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya, Al-Attas ini juga dia melihat strukturalisme sebagai satu fahaman yang boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat Islam kerana ia menyebabkan manusia semakin jauh daripada nilai-nilai agama. Okey, baiklah, seterusnya beliau ini juga menekankan bahawa Islam sebenarnya merupakan satu sistem kehidupan yang lengkap. Islam bukan sahaja berkaitan dengan ibadah semata-mata, tapi juga merangkumi aspek akhlak, ilmu, budaya dan kehidupan masyarakat. Oleh itu, apabila konsep strukturalisme ni ataupun strukturalism memisahkan agama daripada kehidupan, maka manusia ni akan kehilangan panduan moral yang besar dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, kita tengok pada kehidupan manusia pada hari ini. Terdapat pelbagai krisis ataupun masalah akhlak dalam masyarakat, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Contohnya macam contoh sekarang generasi Gen Z, macam tu. Macam yang kita boleh tengok daripada media sosial ataupun daripada mata kita sendiri, seperti sikap tidak menghormati orang tua, contohnya seperti menengking, meninggikan suara dan banyak lagi lah. Seterusnya, kurang rasa tanggungjawab serta pengaruh budaya luar yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai Islam. Fenomena ini boleh dikaitkan dengan apa yang dibincangkan oleh Al-Attas, iaitu apabila agama tidak lagi menjadi panduan utama dalam kehidupan kita, maka nilai akhlak juga akan akan menjadi semakin lemah. Seterusnya kita tengok pula seterusnya kita tengok pula dalam kalangan mahasiswa di universiti. Kita juga dapat melihat beberapa cabaran dari segi akhlak dan sikap mereka. Antaranya ialah kurangnya disiplin dalam pembelajaran, sikap sambil lewa terhadap tanggungjawab sebagai pelajar serta kecenderungan untuk lebih mengutamakan hiburan berbanding ilmu. Walaupun tidak semua mahasiswa mempunyai sikap seperti ini, namun fenomena ini wujud dalam masyarakat kampus masa kini. Bukan sahaja dalam masyarakat kampus, walhal dalam masyarakat di luar kampus sekalipun. Okey, baiklah. Seterusnya, menurut pandangan Al-Attas, pendidikan seharusnya bukan sekadar memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk insan yang beradab, sopan santun dan berpengetahuan tinggi. Konsep adab sangat penting dalam Islam kerana ianya melibatkan cara seseorang berfikir, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Jika pendidikan hanya menekankan aspek akademik tanpa pembentangkan akhlak, maka akan lahirnya individu yang berilmu tetapi kurangnya nilai moral dalam diri mereka. Contohnya seperti kita tengok sekarang, ramai yang belajar di universiti tapi mempunyai nilai dan moral yang kurang dalam diri mereka. Oleh itu, pemikiran Al-Attas mengingatkan kita bahawa agama perlu menjadi asas dalam kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih berakhlak, bertanggungjawab dan mempunyai jati diri yang lebih kuat. Kesimpulannya, gagasan Al-Attas dalam buku Islam Strukturalisme ataupun Strukturalism sangat relevan dengan keadaan masyarakat masa kini. Krisis akhlak yang berlaku boleh difahami sebagai salah satu kesan apabila nilai agama semakin dipisahkan daripada kehidupan. Oleh itu, kita sebagai mahasiswa perlu berusaha untuk menghayati nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian agar dapat membentuk masyarakat yang lebih baik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.